Boleh lah cakap je dari tadi Dan boleh cakap lah kalau mami boleh cakap iya je Dan. Iya je Dan. Baru macam baby anak mami. Lepas tu kalau mami panggil iya itu. Tak rasa macam nak? Tak rasa macam mami duduk sini sementara lepas tu baby ni seorang. Kalau tengok Jaden ni kan makin lama makin nampak sebiji macam bapak dia. Cara bercakap pun sama. Tak ada siapa-siapa jaga baby, tak ada mak. Jadi mami kena jawab iya Jaden. Iya. Tapi iya kalau mami panggil terus tak jawab, langsung tengok phone. Iyalah. Tu tak ada jawapan. Mami lagi rasa seorang. Baby buat tak tahu sebab mami cakap yang benda yang tak bagus. Jadi baby aku tak pun. jawab lah. Aduh, apa mami cakap tak bagus? Mami cakap, Jalan. Siapa ya ajar Jaden cakap macam tu? Cara Jaden bercakap ni macam orang dewasa dah ya. Nampak stres je muka dia tu. Mai ambil ni. Macam baby mate mami. Aduh. Janganlah cakap macam tu. Aduh, budak ni. Nampaknya Jaden ni dah matang. Ya, cara bercakap tu dah macam orang dewasa lah orang cakap.